Rakan-rakan saya dalam Jemaah Menteri tahu, dari awal saya kata tegas, runding ya, tolak ansur ya, tapi tidak berganjak daripada keputusan kita bahawa masjid wajib didirikan di sini. Sebab itu kita memilih untuk menjaga harmoni runding dengan baik. Arahan saya konsisten dalam mesyuarat Jemaah Menteri dan juga kepada Kementerian Wilayah Persekutuan dan Datuk Bandar, runding dengan baik. Dengan apa cara dan helah pun. Runding dengan baik, mencari penyelesaian baik itu bukan tanda kelemahan seperti mana yang disanggah oleh sebahagian kelompok tertentu. Penyelesaian cara aman, beradab, berakhlak, itu nilai madani. Madani itu bicara soal kemampanan, ya. Pertumbuhan ekonomi, ya. Teknologi dan digital, ya. Tetapi juga nilai dan akhlak dan rahmah dan ihsan. Dan itu bukan saja kepada umat Islam, tapi kepada masyarakat, pelbagai kaum dan agama di sekitar kita. Kemenangan kita ini bukan kerana keangkuhan aku menang, tak. Kemenangan kita ini ia kerana kita mampu menunjukkan kebijaksanaan, kekuatan dan kemuliaan Islam, bukan keangkuhan kita. Satu. Surga pindah replika Masjid Madani tinggi 4 tingkat. Tampil ke pentas dimulakan dengan golongan asnaf.